Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak-budak ikut belakang. Nak balik, nak balik, nak balik. Betul tak, Syam? Kenapa ni? Ni warden penjara dia ni. Tanyalah warden penjara ni. Betul tak, Syam? Nak balik, betul tak, Syam? Awak. Ni saya bukan kata tipu ni. Belakang saya ni warden penjara ni. Assalamualaikum. Ya. Bukan kata saya cakap kosong ni, belakang ni pegawai penjara ni UKP ni belakang ni. Tengok dia pun dia budak tak ikut kita tu, dia tak ikut Allah Akbar, dia nakal budak penjara ni. Dia ramai-ramai. Kita imam kat depan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha, dia nak balik, nak balik, nak balik, nak balik. Tetapi yang pelik dia kan, dia seorang ibu ni, dia punya spiritual dia kuat, ibu ni. Padahal kalau kira yang bukan kata budak-budak aja, orang tua pun, orang yang dalam penjara, orang tua pun macam tu juga dia memanggil. Sebab ibu ni selalunya dia sifat berkorban dia tu tak ada batas. Tak ada batas. Sebab tu bila kita susah kita mesti ingat ibu. Bila kita susah kita mesti ingat ibu. Hanya ibu yang boleh betul-betul boleh beri pertolongan ni kalau kita tengah susah kan.